So kalau siapa yang dah pernah dengar benda ni from, tak tahulah, apa? Bila kita cakap pasal qiyam, dan biasanya dia punya part of qiyam ni, dia punya minimum dia witir lah, kalau kita nak kata. Siapa yang dah pernah dengar apa? Nak kata harapnya kita punya aim lah, kita punya aim supaya, okay, sebab saya akan cakap, possible tak untuk aim witir setiap malam? Apakah witir paling ringan, paling mudah, paling simple, paling short? Satu rakaat. Paling mudah buat masa bila? Lepas Isyak. Ni versi paling simple lah. Siapa yang boleh, kalau nak kata paling simple pun, tak tinggal walaupun satu malam? So kata boleh kata simple lah. Right. So to me, kalau nak cakap macam mana, essence kita mengambil pengajaran daripada semua ni, it should start from somewhere lah. Dan biasanya, dan satu hadis yang saya pegang adalah bila Allah sebut amalan yang Allah ahabbal a'mal ilallah, amal yang Allah paling suka atau mencintai ialah amal yang berterusan walaupun sikit. Dia berterusan tu lah, bukan dia sikit. Sebab tu aku buat sikit, Allah suka. Bukan Allah suka sebab sikit, Allah suka sebab benda tu tak terputus, dia berterusan. So kalau berterusan walaupun kecil, Allah suka dah, amat suka. Kalau berterusan dan banyak, of course lagi-lagi sukalah kan. Tapi kalau setahun aku pulun satu malam tu gila-gila, lepas tu tak berterusan, itu bukanlah Allah suka macam tu kan. So dalam kata tu, kita mulakan dengan benda yang paling ringan dan kita upgrade lah lepas tu kan. Tambah rakaat, lewatkan sikit, siapa yang dah mampu sebelum subuh, etc. But first stage dia ialah, kalau benda tu dah jadi rutin, hopefully that's the best lah in that case scenario. So dan I label this as versi paling malas lah. Dan sebab tu I think kalau siapa yang usaha dengan saya lepas Isyak, memang akan perasan, normally I setiap almost macam daripada 360 hari tu, almost 360 hari kot. my witir ni memang lepas Isyak lah. Kecuali yang tahu, macam kalau dalam program tu kadang-kadang tahu orang nak kejut tu, dia macam rasa selamat lah. Kalau personally biasanya memang I take safe route lah. Dan